Yang pertama ialah huraian tentang fiqh tu ambil daripada Quran ni. Huraian dia ialah yang pertama Al-Quran tu. Al-Quran itu ialah kalamullah, percakapan Allah. Quran ini kalam Allah. Lepas tu mari ke mana? Diturunkan kepada Nabi. Oh, turun ke Nabi. Quran turun ke Nabi. Kita baca dulu Quran yang pertama duduk mula-mula di Lauhil Mahfuz, pak duduk dia. Lepas tu waktu turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Daripada langit dunia itulah baru turun sikit-sikit, bermula di Gua Hira. Surah Iqra tu 5 ayat turun. Lepas tu sikit-sikit Mekah, lepas tu sikit-sikit di Madinah, 23 tahun habis sutir Quran maknanya. Jadi Al-Quran ini dia panggil kalamullah. Orang tanya kita Quran apa benda? Kalamullah, percakapan Allah Ta'ala. Dah ambil mana? Diturunkan kepada Nabi. Diturunkan kepada Nabi, bukan kepada Abu Hurairah, bukan kepada Abu Bakar. Melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Dah malaikat Jibril itu siapa? Malaikat Jibril itu ialah ketua para malaikat. Jadi Al-Quran ini tujuannya apa dia? Nak mengajar manusia. Quran ni ialah nak mengajar manusia. Dalam Quran 30 juzuk. Surah ada 114 ayat. Ayat 6236 ayat duduk dalam tu. Cerita apa dalam tu? Cerita akidah ada dalam tu. Ulama akidah kutik ayat Quran hak berkait dengan akidah, letak dalam kitab dia. Ulama fiqh pula kutik ayat-ayat yang berkait dengan fiqh, letak dalam kitab dia. Lepas tu ulama tasawuf pula kutik, letak dalam apa dia panggil kitab ilmu tasawuf. Orang ekonomi ambil letak dalam kitab ekonomi. Orang sejarah nak cerita Nabi Adam, nak cerita Nabi Idris, nak cerita Nabi Nuh, nak cerita Nabi Ibrahim, nak cerita Nabi Musa, ambil letak ayat-ayat tu, letak dalam kitab dia. Masing-masing ambil masing-masing ambil. Jadi tujuan Al-Quran ini nak mengajar manusia. Jadi sebab tu kalau orang tu baca saja tak kena. Baca tak kena. Baca boleh pahala, tapi tujuan asalnya nak ambil isi dia tu, makna dia tu, maksud dia tu. Al-Quran pula dihuraikan. Nak tahu betul tak betul ni, dihuraikan.